Tapi Razzie ni dia pandai, dan kebanyakan dia buat untuk fold. MT85 yang ni yang paling latest, solid kan. Dia nak compare dengan MT40 aku. Yang ni aku pakai lama. Yang ni akan ditinggalkan, aku akan pakai yang ni sebab dia ada MagSafe magnetic. Bagi siapa yang tak ada MagSafe, hangpa akan diberi ni besi ni kan. Dia kelekat kan, power kuat, panjang memang standard 1.6, 1.7, 1.6 lah meter. Tapi yang paling best ni lah, dia punya auto kangkang. Jaga-jaga. Dia bukan 3 tapi 4 dia punya kaki. Lebih stable. Dia boleh auto buka tu sebab dia ada spring dalam ni. Itu nak memudahkan kita buat video lah. Laju kita hentak, dia akan terbuka. MT85 ni dia datangkan dengan shutter. Bila dah connect, apa cuma tekan saja. Say cheese. Ni dah built-in dalam dia punya tripod. Dia terpasang kat sini lah. Dia slot in dia. Bawa keluar dia, tarik dan angkat. Mudah.